Alhamdulillah baru habis asar tadi dekat Muhammadi Dia habis asar tadi ada satu jenazah perempuan. Mungkin sosok seorang ibu lah. Ya Allah, ramai orang solatkan jenazah ibu dia ni. Saya terfikir satu benda. Kita ni semua akan mati kan. Tapi perakhiran kita tak tahu macam mana. Adakah perakhiran yang baik ataupun tak baik. Semua orang akan mengisi pemergian kita. Kalau masa kita hidup kita ada ajar orang ilmu ataupun teknik pelik-pelik, strategi yang pelik-pelik sampai menyesatkan kewangan orang, kena berhati-hati lah. Jadi kalau kita ada ilmu pelik-pelik, jangan ajar orang. Kalau kita ada ilmu pelik-pelik, ilmu scam orang, jangan ajar orang. Nanti merosakkan kewangan manusia. Tak ramai lah macam tadi orang solat jenazah. Kalau jenazah yang baik, orang yang baik, insyaAllah seramai itulah tadi kita disolatkan. Semoga memberi pedoman.